Hai semua, berjumpa lagi kita dengan Inai Bacang guys. Lama kita tak buat video yo. Inai Bacang tak sihat lah, Inai Bacang pun sibuk dia kerja. Kita tak ada masa sebab saya pun dalam minggu ni busy saya pergi hospital. Semalam dah pergi hospital, hari Selasa saya pergi hospital, hari Khamis saya pergi hospital. Hari ni hari Jumaat saya akan pergi hospital lagi. Untuk hari Selasa hari tu, hari 23 hari bulan 9 saya pergi hospital untuk ambil darah. Semalam 25 saya buat ECG dengan scan jantung. Jumpa doktor untuk saya punya asma dengan ambil keputusan darah saya hari tu. Puji Tuhan, semuanya okey. Darah saya cantik, jantung saya cantik, asma saya pun okey. Saya harap hari ini saya jumpa doktor sebab saya nak buat operate. Jadi sebelum saya buat operation tu, doktor nak pastikan semua dalam keadaan baik. Saya punya jantung, saya punya asma, tak ada demam, tak ada sakit, tak ada apa. So okey lah, saya rasa puas hati lah. Darah saya semua cantik. Jantung pun minggu lepas ada buat, minggu ni pun saya buat 2 kali. Semua okey. Okey, doakan Inai Bacang guys, semoga saya punya operation ni akan berjalan dengan lancar dan sukses. Okey, jom saya nak pergi hospital ni, ikut saya. Okey, kita on the way ke hospital. Saya punya temu janji pukul 10 pagi. Actually saya boleh pergi awal, tapi saya tak pergi awal lah. Sebab saya siapkan anak sekolah dulu, cuci baju dulu, bagi mentua saya breakfast dulu. Lepas siap saya punya tugasan, baru saya bergerak pergi hospital. Nasib baiklah saya punya temu janji ni pukul 10 pagi guys. Okay, saya ada masa lagi ni. Nanti dekat hospital pun susah juga nak cari parking, sebab seorang-seorang ni kena struggle pergi hospital. Kena drive menghadap jam sampai dekat hospital, kena juga menghadap nak cari parking. Lepas tu nak buat pendaftaran tu pun ramai juga orang, kena tunggu juga. Lepas tu nak jumpa doktor pun lama juga. Memang habis half day memang dekat hospital saja kalau pergi hospital. Apa Bacang tak teman saya guys, dia kerja. Sebab nanti masa saya operate nanti mungkin dia akan cuti lah. Bukan mungkin lah, memang dia akan ambil cuti. Cuti dia pun mungkin tak banyak lagi yang tinggal. So tak apalah, saya dah terbiasa lah seorang-seorang macam ni pergi hospital. Tak apalah, saya masih boleh drive sendiri, jalan sendiri, masih boleh uruskan semuanya sendiri. Saya tak nak ganggu dia punya cuti lah. Okay, semoga hari ini dipermudahkan lah urusan kita. Cuaca pun baik hari ini guys. Okay, nak sampai hospital. Actually dekat area Lotus ni, dekat area Lotus, dekat area Ion. Kita masuk kepada sini Actually sebenarnya kita boleh parking je kat Lotus ni. Lepas tu kita ambil bus. Kalau tak nak cari parking dekat kawasan hospital, boleh ambil, diorang ada sediakan perkhidmatan bas lah. Bas percuma untuk warga negara Malaysia, sesiapa yang nak pergi hospital Sultan Ismail. Okay, kalau tak nak susah-susah cari parking dekat area hospital, boleh parking dekat sini, Lotus Tebrau. Lotus Tebrau, dia punya bas tu tak silap saya setengah jam lah, setengah jam, ataupun dia penuh jalan. Actually okey juga tu, sebab kita tak payah susah-susah nak cari parking kan. Dekat Lotus ni banyak parking kosong. Lepas tu naik je bas pengangkutan awam Johor tu yang disediakan oleh pihak hospital. Senang sangat, tapi saya malah lah saya nak parking dekat sana.
kita cari, sebab hari ni hari Jumaat, mungkin kurang sikit kot dia punya tu, apa tu, dia punya sakit datang hari ni mungkin kurang. Biasanya hari Jumaat tak susah sangat cari parking. Isnin sampai Kamis memang susah cari parking. Saya ni pun dari dulu lagi try nak coba parking ke sana pun tak juga. Tak apalah, nantilah kita try. Kita buat apa ni, parking dekat Lotus sana, balik daripada hospital boleh terus tinggal dekat Lotus. Shopping kat sana. Guys, sorry ya, kekal kita punya video. Zebra line. Okay, kita dah sampai. Jom kita masuk simpang hospital. Aduh, sinilah masa saya habis guys. Seminggu sampai 3-4 kali saya pergi hospital. Kalau tak hantar, sekarang ni saya hantar saya sendiri. Dulu saya hantar saya punya in-law. Memang kita akan every week, every month. Ini saya punya in-law dah okay. Ini bacang pula yang ulang-alik hospital guys. Apa macam ini guys? dugaan. Aduh. Nak buat macam mana? Inilah kehidupan. Sakit kita kadang-kadang guys. Saya punya in-law dah okay dah sekarang. Dah dapat kontrol dia punya gula, dia punya kolesterol, dia punya jantung, semua dah okay. Ini bacang pula yang ni, ganti tempat my in-law pergi ulang-alik hospital. Itulah, dulu kita hantar orang, sekarang kita hantar diri sendiri guys. Okay, cari tempat parking dulu. Harap-harap udah parking. Okay, kita masuk dekat sini. Hopefully lah ada parking. Okay guys, kita dah dapat tempat parking. Aduh, nasib baik lah dapat tempat parking guys. Okay guys, kita dah dapat tempat parking. Okay, sebenarnya semalam dah buat untuk jantung. So hari ni Inai Baca akan jumpa dengan pakar bius. Kalau pakar bius tu kata okay, kita akan proceed dengan kita punya operation guys. Sebab minggu lepas saya tak lulus lagi lah. Actually, saya punya tarikh operate tu 23 hari bulan. Tapi doktor tengok saya punya asma tu tak berapa baik. Dia refer to saya dulu dekat medical doctor. So, semalam saya dah pergi jumpa medical doctor. Dia kata okay. So, harap-harap hari ni semuanya okay lah. Kita nak jumpa dengan pakar bius guys. Okay, stay tune. Kita dah sampai dekat hospital. Inilah Hospital Sultan Ismail. This will be my second home for next week. Saya punya jadual pun dah penuh dah guys sampai next year. Jadual temu janji. Aduh. Apalah, sakit tu penghapus dosa orang kata. Misalkan kawasan parking membesar, tapi parking sebesar mana pun takkan cukup dekat area hospital ni. Okay, jom. Okay guys, kita dah sampai dekat hospital. Kita tadi dah buat pendaftaran. Kita dah hantar kita punya kad dekat surgical clinic.
Dan surgical clinic, SFU surgical clinic. Lepas tu dia akan refer dengan Dr. Bius hari ni. Ada dua, saya akan jumpa dua doktor hari ni. Satu doktor bedah, satu lagi Dr. Bius, pakar bius. Okey, kita masih ada masa lagi. Dekat atas pun ramai orang. Kita breakfast dulu guys. Okey, kita breakfast. Okay, ini favorite ini bacang lah kalau dekat hospital. Sandwich chicken dengan Nescafe ice. Okay, Nescafe ice dengan mineral water. Okay, saya lupa tadi bawa air dalam kereta. Yang ni sentiasa kena ada mineral water. Tapi saya lapar sangat lah. Okay, kita nak breakfast dulu. Harga pun murah guys. Sandwich chicken RM5. Nescafe ice, Nescafe panas. Kita minum dulu, breakfast dulu. Okay. Okay guys, kita tadi dah jumpa doktor. Nantilah sekarang saya nak ambil ubat untuk saya punya bapak mentua. Kita dekat farmasi guys. Tadi saya dah jumpa doktor dah lepaskan. Tunggu next appointment lah hari Rabu. Hari Rabu jumpa pakar bius. Sebab hari ni dia tak ada, so kita jumpa hari Rabu. 1 hari bulan saya admit, 2 hari bulan operate. Okay, sebelum tu dekat farmasi lah ambil. Ini memang wajib ni, every month. Saya punya tanggungjawab ni. Kena jalankan amanah dulu. Okay, dekat farmasi. Panas cuaca guys. Okay, kita dah siap urusan di hospital. Di sana hujung saya parking. Okay, kita nak jalan pergi tempat parking. Okay. Sekarang ni tengah ramai orang ke hospital. Waktu melawat sekarang ni. Okay, kita nak balik ke kereta. Panas. Panas guys, baru masuk dalam kereta. Kita ambil aircon dulu sebelum kita gerak. Okay, tadi saya dah jumpa dengan doktor dekat klinik surgical. Doktor yang akan operate saya nanti. Everything semua okay. Based on doktor perubatan yang saya pergi semalam jumpa, dalam record semua okay. Dia dah lepaskan. Cuma kita kena tunggu untuk Dr. Bius. Sebab last week tu kan Dr. Bius kata saya punya asma kena ada kontrol. Jadi doktor perubatan dia cakap okey. Semalam dah okey, hari ini pun dah okey. Cuma kita tak berkesempatan hari ini untuk jumpa dengan Dr. Bius sebab dorang petang memang tak akan ambil patient lah sebab hari ini hari Jumaat. Tadi pun saya agak lambat sikit lah jumpa dengan doktor. Jadi dia bagi saya appointment next week lah, 30 hari bulan. Sekiranya okey, yang Dr. Bius tu kata okey, maka saya akan masuk ward 1 hari bulan, 2 hari bulan saya akan operate. Okey, tadi selesai dengan Dr. surgical, saya pergi ambil ubat saya punya mentua guys. Nah, tengok ni, satu bag ni. Tengok ni kan ada benang kait. Sebab lama sangat tunggu, saya bawa saya punya kait dekat hospital. Okay, sudah ambil ubat saya punya mentua. Saya punya ubat, dia punya ubat ni kan untuk 1 bulan lah. Sampai dia punya temu janji jumpa dengan doktor bulan 11. Okay lah tu. Jadi saya pun tak payahlah bulan 10 ambil ubat. Sampai bulan 11 temu janji dengan doktor dia bagi tadi. Okay, kita selesai untuk minggu ni di hospital. Kita untuk next week pula. Okay, doakan yang baik-baik lah untuk Inai Bacang guys.
Okey, sebenarnya hari ini juga hari jadi macam saya tak tahu nak cakap apa. Saya doakan semoga dia sentiasa sihat serta jadi anak yang mendengar kata ibu bapa. Semoga dia jadi budak yang bijak satu hari nanti. Dan berjaya dalam hidup, guys. Itulah yang saya doakan untuk dia. Tak tahu nak cakap apa. Banyaklah, 11 tahun dah berlalu ni, saya tak tahu nak cakap apa. Itu je lah saya punya ucapan. Semoga diberi kesihatan yang baiklah dia. Sebagai seorang ibu, saya berdoakan yang baik-baik saja untuk anak saya. Saya nak cakap lebih pun tak tahulah. Lately ni banyak sangat cobaan. Dengan tak sihatnya, ini pun baru balik daripada hospital ni, tak tahu nanti nak masak ke apa, nak celebrate dekat luar ke. Tengoklah. Tak tahan saya nak tunggu air mata ni jatuh. Okay guys.